semua, saya Nur Aina Marisa. Dan saya Azra Zahin. Kembali lagi kita di TV PSS Sutera. Di sebelah saya, rakan sebaya saya iaitu Om Kritik. Om, kalau kamu diberikan peluang, apa makanan hari raya yang kamu nak cuba? Nasi impit dengan sate. Baiklah, kalau kamu pakai baju tradisional Melayu seperti baju Melayu, warna apa yang kamu pilih? Saya pilih warna merah kerana warna merah ialah warna kegemaran saya. Okey, ni last question Pernah dapat duit raya dari kawan atau cikgu? Apa yang kamu buat dengan duit itu? Dengan duit raya itu saya akan menyimpan dalam tabung saya. Baiklah, terima kasih Om. Sama-sama. Sekarang saya berada bersama rakan sebaya saya iaitu Amanda. Amanda, apa makanan kegemaran kamu semasa hari raya? Makanan kegemaran saya di pagi hari raya ialah lemang dan rendang daging. Okey Amanda, apa yang kamu suka buat dengan keluarga semasa hari raya? Saya suka bergambar dan bersalam-salaman bersama keluarga di pagi hari raya. Terima kasih Amanda. Sekarang saya bersama dengan Tuan Guru Besar. Tuan Guru Besar, apa harapan Tuan Guru Besar untuk sekolah kita sempena hari raya? Okey, terima kasih adik Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru besar, saya mengharapkan agar sambutan hari raya yang kita adakan setiap tahun dapat mengeratkan ikatan silaturahim sesama warga SK LKTP Tekam Utara. Okey, sempena dengan hari raya ni kita saling bermaaf-maafan, saling bertegur sapa, okey, saling berbaik-baik, saling tolong-menolong bersama kita. Okey, semoga bukan sahaja setakat hari raya, tapi amalan ni kita teruskan sampai bila-bila. Okey. Bagaimana sambutan hari raya di sekolah tahun ini? Okey. Saya berpandangan, saya berpendapat hari raya yang kita sambut ni meriah, meriah. Terima kasih kepada semua guru-guru atas kerjasama daripada mula sampai kita selesai majlis sambutan hari raya peringkat sekolah. Okey. Saya mengharapkan agar kerjasama yang terjalin ni dapat diteruskan untuk apa-apa program pun di sekolah kita. Itu saja. Baiklah, terima kasih Guru Besar. Sama-sama. Sekarang ini saya bersama JPK Curriculum iaitu Cikgu Jahari. Cikgu, apa yang cikgu paling suka tentang sambutan hari raya di sekolah? Okey, bagi cikgu, yang paling cikgu suka sambutan di sekolah ni apabila sambutan hari raya diadakan, budak-budak murid-murid selalunya berpakaian raya, ada semangat kuah, okey, dia orang ada bawa makanan, masing-masing berkongsi makanan. Lepas tu, yalah, sambutan tu menampakkan keceriaan murid-murid. Adakah cikgu ada tradisi tertentu untuk sambut raya? Okey, tradisi biasanya macam orang lain jugalah. Tradisi biasanya buat kuih kan. Sekitar buat kuih, hantar jiran-jiran untuk menambah silaturahim antara jiran, kunjung-mengunjung sanak saudara, macam lagu pula. Okey, itulah betul lah tradisinya. Terima kasih cikgu. Di sebelah saya adalah bekas cikgu sekolah Sungai Tekam Utara iaitu Teacher Rafida. Teacher, raya tahun ni beraya kat mana dulu? Tahun ni teacher beraya dekat Tekam Utara, kat sini lah, dengan keluarga mertua, iaitu keluarga sebelah suami teacher lah, Cikgu Rosmaini. Anak-anak paling suka kuih raya apa dekat sini? Kalau kat sini kat rumah teacher memang dia orang suka kuih semprit dan juga kerepek ubi. Selalu kalau hari raya wajib ada makanan apa kat rumah? Kalau dekat sebelah suami teacher ni wajib soto dan juga rendang daging serta sambal sate. Itulah yang wajib, kuah sate. Terima kasih. Di sebelah saya ini ialah guru penerangkanan pentadbiran iaitu Cikgu Aziz. Cikgu, bagaimana sambutan hari raya tahun ini bersama keluarga cikgu? Alhamdulillah.
Saya tahun ini beraya di Jengka pada pagi raya. Petangnya saya bertolak ke Kelantan, beraya di Kelantan selama 2 hari. Sebab itu saya kembali ke Jengka, beraya di Jengka semua. Okey. Apa pendapat cikgu tentang sambutan Hari Raya di sekolah, terutama dari segi perpaduan murid berbilang kaum? Hari Raya ini merupakan satu medium sebagai tempat kita bersuasana beramah mesra. Jadi antara sama ada antara sama kaum ataupun kaum yang lain. Dan kita pun ada orang asli selama 19 orang. Kita ada orang murid India seorang. Jadi memang perpaduan antara kami di sini memang terjalin. Terima kasih cikgu. Sekarang saya bersama wakil Sekolah Asal Nurul Iman Firdaus Sungai Tekap Utara. Raya tahun ini nak beraya kat mana dulu? Tahun ni saya beraya di Firdaus Sungai Tekap Utara. Kuih raya mana yang paling berkenan setakat ini? Diskon berapa? Tahun ni ramai tak saudara mara yang dapat berkumpul? Tahun ni semua anak-anak, saudara, abang, kakak, kita semua balik raya kat sini. Okey, terima kasih Saza. Sama-sama. Sekarang saya bersama wakil klinik Sungai Tekap Utara. Raya tahun ni beraya kat mana dulu? Raya dekat Kemaman, Terengganu. Kuih raya mana yang paling berkenan setakat ini? Banyak, tapi yang paling berkenan tu Elmer London lah. Selalu kalau hari raya wajib ada makanan apa kat rumah? Yang paling wajib sebab orang Terengganu kena adalah nasi dagang. Terima kasih. Sama.